Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Lee Chen Yuan daripada Politeknik Melaka. Di tengah-tengah Bandaraya Melaka yang dikunjungi pelancong, berdiri sebuah bangunan merah yang cukup dikenali. Warnanya menyala dan seni binanya unik. Kehadirannya seolah-olah menjadi wajah kepada bandar sejarah Melaka. Inilah Stadus Melaka. Stadus dibina pada abad ke-17 semasa pemerintahan Belanda di Melaka. Pada ketika itu, bangunan ini berfungsi sebagai kediaman rasmi Gabenor Belanda dan pusat pentadbiran yang penting. Dari ruang-ruang inilah pelbagai keputusan dibuat. Dari bangunan inilah sebahagian perjalanan sejarah Melaka tercatat. Stadus bukan sekadar bangunan merah yang berdiri di kawasan kota Melaka, tetapi ia cerita tentang warisan, identiti, kuasa dan perubahan yang wajib kita pelihara. Saya Lee Chen Yuan dari Politeknik Melaka. Sekian, terima kasih. PMK Fighters.